Kenapa harga makanan naik? Apabila peperangan berlaku baja pun datang dari Timur Tengah. So, bukan sahaja Timur Tengah mengeluarkan gas dan minyak, tetapi mereka mengeluarkan baja. So, apabila peperangan ini berlaku, baja pun akan jadi mahal. Selain daripada itu, apabila petani-petani menghasilkan tanaman mereka terpaksa menggunakan lori untuk mengangkut hasil tani. So, bukan sahaja baja akan jadi lebih mahal, tetapi untuk mengangkut hasil-hasil tani, ianya akan jadi jauh lebih mahal. Dan apa yang akan berlaku adalah harga makanan akan jauh lebih mahal. Okey, so kenapa ini sangat agak menakutkan lah? Sebab, ialah kita sebagai manusia, antara keperluan yang paling asas untuk kita adalah untuk makan. Apabila harga makanan naik, so setiap kali kalau kita makan, andaikan dulu kita belanja sebanyak RM3 untuk lunch, RM3 untuk dinner, tetapi andaikan sekarang ni kalau dengan kenaikan semua barang kan, kita boleh nampak harga lunch dari RM3 telah naik ke RM4 dan harga dinner telah naik dari RM3 ke RM5 lah andaikan. Secara tiba-tiba setiap hari kita makan, kita boleh rasa inflasi tersebut.